Bahagian 1. Pengenalan kepada Alfamart. Dalam sesi ini, kita akan membincangkan Alfamart, salah satu rangkaian peruncitan paling dikenali di Indonesia. Alfamart bukan sekadar kedai runcit biasa. Ia adalah contoh bagaimana perniagaan harian yang nampak sederhana boleh berkembang menjadi sistem peruncitan berskala besar. Syarikat ini diasaskan pada tahun 1999 oleh Joko Susanto. Ia bermula sebagai sebuah minimarket di Tangerang, sebelum berkembang menjadi rangkaian kedai kejiranan yang sangat dekat dengan kehidupan harian masyarakat Indonesia. Kekuatan utama Alfamart terletak pada 3 perkara: mudah, dekat dan mampu milik. Pelanggan tidak perlu pergi jauh ke pasar raya besar untuk membeli barang asas. Mereka boleh mendapatkan makanan ringan, minuman, beras, produk penjagaan diri, tambah nilai telefon, pembayaran bil dan pelbagai keperluan lain di kedai berhampiran rumah atau tempat kerja. Dari sudut strategi perniagaan, Alfamart berjaya kerana ia memahami masalah pelanggan biasa. Ramai pelanggan mahu membeli dengan cepat. Mereka mahu harga yang berpatutan. Mereka mahu lokasi yang dekat. Mereka juga mahu pembayaran yang mudah. Alfamart membina model perniagaannya untuk menjawab keperluan ini secara konsisten. Pertumbuhan Alfamart juga dipacu oleh model Franse. Model ini membolehkan jenama berkembang dengan lebih pantas tanpa bergantung sepenuhnya kepada modal syarikat sendiri. Franse tempatan mendapat manfaat daripada jenama yang sudah dikenali, sistem operasi yang tersusun dan sokongan rantaian bekalan. Pada masa yang sama, Alfamart dapat memperluas rangkaian kedai ke kawasan bandar, pinggir bandar dan komuniti separa luar bandar. Namun, kejayaan ini datang bersama cabaran. Industri runcit mempunyai margin keuntungan yang kecil. Kos sewa, gaji pekerja, logistik, teknologi dan promosi perlu dikawal dengan ketat. Alfamart juga bersaing rapat dengan Indomaret dan pemain runcit moden lain. Selain itu, tingkah laku pelanggan berubah dengan pantas. Pelanggan kini semakin biasa dengan e-dompet, aplikasi mudah alih dan penghantaran segera. Oleh itu, Alfamart tidak boleh hanya bergantung kepada kedai fizikal. Ia perlu menggabungkan kekuatan rangkaian kedai dengan aplikasi AlfaGift, promosi digital, pembayaran tanpa tunai dan perkhidmatan tambah nilai. Dalam kuliah ini, kita akan melihat Alfamart melalui 2 alat utama. Pertama, Business Model Canvas atau BMC. Kedua, Value Proposition Canvas atau VPC. BMC membantu kita memahami keseluruhan model perniagaan Alfamart. VPC pula membantu kita melihat kesesuaian antara tawaran Alfamart dengan keperluan sebenar pelanggan. Bahagian 2, Business Model Canvas Alfamart. Sekarang kita masuk kepada Business Model Canvas Alfamart. Business Model Canvas membantu kita memahami bagaimana sesebuah syarikat mencipta nilai, menyampaikan nilai dan menangkap nilai. Dalam kes Alfamart, 9 blok BMC menunjukkan bagaimana syarikat ini beroperasi sebagai rangkaian runcit yang besar, tetapi tetap dekat dengan komuniti. Blok pertama ialah segmen pelanggan. Alfamart menyasarkan isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana, pekerja harian, pelajar, pekerja pejabat, pelanggan yang peka harga dan pengguna digital. Ini penting kerana Alfamart tidak membina tawaran untuk satu kumpulan sahaja. Ia melayani pelanggan yang mahu membeli barangan harian dengan cepat, murah dan dekat. Blok kedua ialah cadangan nilai. Nilai utama Alfamart ialah kedai sehenti yang dekat dengan pelanggan. Ia menawarkan barangan keperluan harian, harga berpatutan, promosi berkala, perkhidmatan cepat dan suasana kedai yang mudah diakses. Di sinilah Alfamart membezakan dirinya daripada pasar raya besar. Pelanggan tidak perlu membuat perjalanan jauh atau membuang masa mencari barang dalam ruang yang terlalu besar. Blok ketiga ialah saluran. Saluran utama Alfamart ialah rangkaian kedai fizikal. Namun, saluran digital semakin penting. Aplikasi AlfaGift, laman web, media sosial, WhatsApp, promosi digital dan integrasi dengan perkhidmatan penghantaran membantu Alfamart kekal relevan dalam dunia runcit moden. Blok keempat ialah hubungan pelanggan. Alfamart membina hubungan melalui program keahlian, kupon digital,
ganjaran, promosi, sokongan pelanggan dan program komuniti. Hubungan ini bukan hanya tentang transaksi. Ia juga tentang kebiasaan dan kepercayaan. Apabila pelanggan melihat pengalaman yang konsisten di banyak cawangan, keyakinan terhadap jenama menjadi lebih kuat. Blok kelima ialah aliran pendapatan. Pendapatan Alfamart datang daripada jualan barangan harian, komisen perkhidmatan digital, yuran franse, royalti, produk jenama sendiri dan ruang promosi kepada jenama FMCG. Ini menunjukkan Alfamart bukan hanya menjual barang di rak. Ia juga menjana hasil daripada perkhidmatan, teknologi dan rangkaian kedainya. Blok ke-6 ialah sumber utama. Sumber penting Alfamart termasuk jenama, kedai fizikal, rantaian pembekal, sistem logistik, aplikasi digital, sistem pos, data pelanggan dan tenaga kerja. Tanpa sumber ini, Alfamart tidak dapat mengekalkan pengalaman yang konsisten di ribuan cawangan. Blok ke-7 ialah aktiviti utama. Aktiviti ini termasuk pembelian stok, pengurusan inventori, operasi kedai, latihan franchise, pemasaran, analitik pengguna dan peningkatan teknologi. Dalam runcit, operasi harian sangat penting. Barang yang laris mesti sentiasa ada. Harga mesti dikemas kini. Promosi mesti berjalan. Kedai mesti bersih dan kaki tangan mesti cekap. Blok ke-8 ialah rakan utama. Alfamart bekerjasama dengan pembekal FMCG, penyedia e-dompet, syarikat logistik, pemilik premis, pihak berkuasa tempatan dan organisasi komuniti. Rakan ini membantu Alfamart mengurangkan risiko, meluaskan capaian dan memperkukuh nilai kepada pelanggan. Blok ke-9 ialah struktur kos. Kos utama termasuk pembelian barangan, sewa kedai, gaji pekerja, logistik, penyelenggaraan kedai, pemasaran, sokongan franse dan infrastruktur teknologi. Dalam peruncitan, kawalan kos menentukan daya tahan keuntungan. Jika kos tidak dikawal, jualan tinggi pun belum tentu menghasilkan keuntungan yang kukuh. Secara keseluruhan, BMC Alfamart menunjukkan model perniagaan yang berasaskan 3 kekuatan utama, lokasi yang dekat, operasi yang cekap dan integrasi digital yang semakin berkembang. Bahagian 3, Value Proposition Canvas Alfamart. Seterusnya, kita lihat Value Proposition Canvas atau VPC Alfamart. Jika BMC memberi gambaran keseluruhan model perniagaan, VPC membantu kita melihat satu perkara yang lebih khusus. Adakah tawaran Alfamart benar-benar sesuai dengan keperluan pelanggan? VPC mempunyai 2 bahagian utama. Bahagian pertama ialah profil pelanggan. Bahagian kedua ialah peta nilai. Profil pelanggan menerangkan tugas pelanggan, masalah pelanggan dan keuntungan yang pelanggan mahu capai. Peta nilai pula menerangkan produk dan perkhidmatan, peredam kesakitan serta pencipta keuntungan. Kita mula dengan tugas pelanggan. Pelanggan Alfamart biasanya mahu membeli barangan runcit dengan cepat dan mampu milik berhampiran kediaman mereka. Mereka juga mahu menyelesaikan urusan digital seperti tambah nilai telefon, pembayaran bil dan pembayaran e-dompet dengan mudah. Selain itu, mereka mahu mengurangkan masa membeli belah. Dalam kehidupan bandar yang sibuk, masa menjadi faktor penting. Seterusnya ialah kesakitan pelanggan. Antara masalah utama ialah tiada pasar raya berhampiran, harga barangan yang meningkat, kekangan pengangkutan dan masa beratur yang panjang pada waktu puncak. Bagi pelanggan yang tidak mempunyai kenderaan sendiri, lokasi kedai sangat penting. Bagi keluarga berpendapatan sederhana dan rendah, harga dan promosi juga menjadi keutamaan. Kemudian, kita lihat keuntungan yang pelanggan mahukan. Pelanggan mahu ketenteraman minda melalui jenama yang dikenali. Mereka mahu kemudahan pembayaran melalui e-dompet. Mereka mahu lokasi kedai yang hampir. Mereka juga mahu promosi kilat dan diskaun yang kerap. Dalam kata lain, pelanggan bukan hanya membeli produk. Mereka membeli kemudahan, penjimatan masa dan rasa yakin. Sekarang kita padankan dengan peta nilai Alfamart. Produk dan perkhidmatan Alfamart merangkumi barangan harian seperti makanan ringan, beras, minuman, produk penjagaan diri, barangan rumah asas, perkhidmatan top-up, pembayaran BPJS, aplikasi AlphaGIF dan format kedai kejiranan.
Ini menjadikan Alfamart relevan untuk pembelian kecil yang kerap. Peredam kesakitan pula menunjukkan bagaimana Alfamart mengurangkan masalah pelanggan. Kedai yang banyak di kawasan kejiranan mengurangkan keperluan perjalanan jauh. Aplikasi dan pembayaran tanpa tunai mengurangkan masa beratur. Diskaun berkala membantu pelanggan mengawal bajet. Susun atau kedai yang mudah juga menjadikan proses membeli lebih cepat. Pencipta keuntungan pula menunjukkan bagaimana Alfamart menambah nilai melebihi fungsi asas kedai runcit. Kaunter pembayaran yang pantas meningkatkan pengalaman pelanggan. Hadiah percuma untuk ahli baharu mendorong pendaftaran. Pulangan tunai melalui e-dompet meningkatkan rasa penjimatan. Program CSR membina hubungan emosi dengan komuniti. Kedai yang bersih dan berhawa dingin pula memberi pengalaman membeli yang lebih selesa. Di sinilah kita nampak kesesuaian yang kuat antara tawaran Alfamart dan keperluan pelanggan. Alfamart tidak cuba menjadi pasar raya besar. Ia memilih kedudukan yang jelas sebagai kedai kejiranan yang cepat, mudah, berpatutan dan semakin digital. Bahagian 4, Perbandingan Alfamart dengan Indomaret. Untuk memahami kedudukan Alfamart dengan lebih jelas, kita perlu melihat pesaing utamanya, iaitu Indomaret. Alfamart dan Indomaret bersaing dalam pasaran yang hampir sama. Kedua-duanya menjual barangan keperluan harian. Kedua-duanya mempunyai rangkaian kedai yang luas. Kedua-duanya menyasarkan pelanggan yang mahukan kemudahan, harga berpatutan dan lokasi berhampiran. Namun, terdapat beberapa perbezaan strategik. Pertama, dari sudut pertumbuhan. Alfamart banyak menggunakan model Franse untuk mempercepat peluasan pasaran. Model ini membolehkan syarikat berkembang dengan sokongan usahawan tempatan. Dalam masa yang sama, ia mengekalkan sistem operasi, jenama dan rantaian bekalan yang seragam. Kedua, dari sudut digital. Alfamart memberi tumpuan kepada aplikasi AlphaGIF, pembayaran digital dan kerjasama fintech. Ini penting kerana pelanggan moden semakin biasa menggunakan e-dompet, kupon aplikasi dan transaksi tanpa tunai. Dalam runcit moden, kedai fizikal sahaja tidak mencukupi. Jenama juga perlu hadir dalam telefon pintar pelanggan. Ketiga, dari sudut komuniti. Alfamart sering mengaitkan jenamanya dengan program sosial, pendidikan, bantuan komuniti dan CSR. Dalam peruncitan kejiranan, hubungan komuniti boleh menjadi kelebihan besar kerana kedai berada dekat dengan kehidupan harian pelanggan. Keempat, dari sudut pendapatan tambahan. Selain jualan FMCG, Alfamart menjana hasil melalui pembayaran bil, tambah nilai, perkhidmatan digital dan produk jenama sendiri. Ini penting kerana margin runcit biasanya kecil. Pendapatan tambahan membantu menguatkan daya tahan kewangan. Kelima, dari sudut kesetiaan pelanggan. Alfamart menggunakan data pelanggan, kupon digital dan ganjaran untuk mendorong pembelian berulang. Jika digunakan dengan baik, data ini membantu Alfamart memahami pola belian dan merancang promosi yang lebih tepat. Walaupun begitu, Alfamart tidak boleh terlalu selesa. Indomaret juga mempunyai rangkaian yang kuat dan pelanggan yang besar. Persaingan akan terus berlaku pada harga, lokasi, promosi, perkhidmatan dan pengalaman digital. Dalam pasaran seperti ini, kelebihan kecil boleh memberi kesan besar. Kedai yang lebih dekat, promosi yang lebih relevan, aplikasi yang lebih mudah atau staf yang lebih cekap boleh menentukan pilihan pelanggan. Jadi, strategi Alfamart perlu bergerak dalam dua arah. Pertama, mengekalkan kekuatan asas sebagai kedai kejiranan yang dekat dan mampu milik. Kedua, mempercepat transformasi digital supaya pelanggan mendapat pengalaman yang lebih mudah dari kedai fizikal hingga aplikasi mudah alih. Bahagian 5, cadangan penambahbaikan dan kesimpulan. Sekarang kita lihat beberapa cadangan penambahbaikan untuk model perniagaan Alfamart. Cadangan pertama ialah memperkukuh segmen keluarga muda dan milenial urban. Golongan ini mempunyai kuasa beli yang lebih baik dan semakin berminat kepada produk sihat, makanan segera berkualiti, minuman premium dan barangan import bersaiz kecil. Alfamart boleh menguji tawaran ini di lokasi terpilih tanpa meninggalkan pelanggan utama yang peka harga. Cadangan kedua ialah memperluas kedai digital hiperlokal.
Alfamart boleh menggunakan WhatsApp Business, TikTok Shop atau saluran komuniti setempat untuk mempromosikan barangan mengikut kawasan. Contohnya, promosi untuk taman perumahan, pakej sarapan untuk kawasan pejabat atau tawaran barangan sekolah berhampiran kampus. Cadangan ketiga ialah memperkenalkan pek langganan barangan keperluan mingguan. Ramai pelanggan membeli barang yang sama secara berulang seperti beras, minyak masak, sabun, susu, kopi dan produk kebersihan. Alfamart boleh menawarkan pakej yang boleh diambil di kedai atau dihantar ke rumah. Model ini boleh meningkatkan pembelian berulang. Cadangan keempat ialah menggunakan kecerdasan buatan dalam pengurusan stok dan promosi. Dengan data jualan yang besar, Alfamart boleh meramal produk yang laris mengikut lokasi, musim, cuaca atau hari gaji. Ini boleh mengurangkan stok habis, stok berlebihan dan promosi yang kurang tepat. Cadangan kelima ialah memperkukuh produk tempatan. Alfamart boleh bekerjasama dengan PKS dan pengeluar komuniti untuk menjual produk eksklusif di kedai tertentu. Ini menyokong ekonomi setempat dan membezakan Alfamart daripada pesaing. Cadangan keenam ialah menguji format kedai gaya hidup di lokasi terpilih. Di kawasan kampus, pejabat atau perumahan kelas menengah, Alfamart boleh menyediakan ruang duduk kecil, kopi yang lebih baik, makanan ringan panas atau pengalaman kedai yang lebih moden. Daripada keseluruhan analisis, ada 4 rumusan utama. Pertama, Alfamart berjaya kerana memahami keperluan asas pelanggan, dekat, cepat, mudah dan berpatutan. Kedua, model Franse membantu pertumbuhan, tetapi memerlukan kawalan kualiti dan latihan yang konsisten. Ketiga, digitalisasi kini menjadi bahagian penting dalam runcit moden. Keempat, VPC menunjukkan bahawa tawaran Alfamart sesuai dengan masalah dan aspirasi pelanggan. Akhir sekali, Alfamart memberi satu pelajaran besar. Kejayaan tidak semestinya datang daripada produk yang kompleks. Kadang-kadang, kejayaan datang daripada memahami masalah harian pelanggan dengan baik, kemudian membina sistem yang konsisten untuk menyelesaikannya pada skala besar. Itulah kekuatan sebenar Alfamart sebagai kuasa runcit serba muda di Indonesia.